Saya ada simpanan duit sekitar RM500,000, maka nak simpan dekat ASB, tabung haji ataupun emas? Kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, maka boleh save dan share dulu video ni untuk rujukan pada masa akan datang lagi 10 tahun. Simpanan di ASB ataupun tabung haji sebenarnya lebih sesuai untuk jangka masa pendek sekitar 1 hingga ke 2 tahun kegunaannya. Maka kalau tuan-puan rasa nak pakai duit tersebut dalam jangka masa 2 tahun, eloklah simpan dalam bentuk duit sahaja. Tapi kalau tuan-puan tak nak guna duit tersebut dalam tempoh 2 tahun, maka saya sarankan tuan-puan untuk simpan dalam bentuk emas adalah lebih baik dan lebih terjamin. Saya bagi satu contoh supaya tuan-puan lebih faham dan lebih jelas kenapa pakar kewangan sendiri memilih emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Sebagai contoh, pada tahun 2020, tuan-puan ada RM500,000 simpan di ASB. Dividen secara purata yang diterima adalah sekitar 5%, tapi tuan-puan jangan lupa tolak dengan zakat sekitar 2.5%. Maka dividen yang tuan-puan dapat hanyalah sekitar 2.5%. Lepas 3 tahun, iaitu pada tahun ini 2025, tuan-puan akan dapat sekitar RM538,445. Kiraan ini sebenarnya sangat-sangat sesuai bagi tuan-puan yang tak tarah dividen tuan-puan setiap tahun. Jadi jumlah simpanan dan juga dividen yang tuan-puan simpan dekat ASB akan dapatlah seperti yang tadi. Manakala sekiranya tuan-puan simpan dekat tabung haji, tuan-puan tak perlu keluarkan zakat, maka tuan-puan akan dapat dividen sekitar 4%. Selepas 3 tahun, tuan-puan akan dapat sekitar RM563,432. Lagi tinggi berbanding bila mana tuan-puan simpan di ASB. Jom kita tengok pula dalam bentuk emas. Tahun 2022, 1 gram emas adalah sekitar RM282. Jadi kalau tuan-puan ada RM500,000 pada ketika itu, tuan-puan dah boleh dapat sekitar 1.77 kilogram emas. Tahun ini 2025, 1 gram bernilai RM485. Kalau tuan-puan tolak dengan split 9% dan juga zakat 2.5%, maka keuntungan bersih yang tuan-puan dapat adalah sekitar 59.5%. Maka saya darabkan dengan harga emas yang saya beli, iaitu RM282. Keuntungan bersih simpanan emas dalam jangka masa 5 tahun adalah sekitar RM792,000. Lagi tinggi berbanding bila mana tuan-puan simpan di ASB dan juga tabung haji. Jadi kalau tuan-puan mungkin ada simpanan yang sangat banyak dalam bentuk tunai yang tuan-puan tak nak pakai dalam tempoh 2 tahun, maka saya sarankan tuan-puan untuk simpan dalam aset emas. Bagi tuan-puan yang nak saya bantu alihkan kekayaan ke dalam bentuk emas, maka boleh terus klik link di bio ataupun terus hujupin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan public code.